sekarang saya berada di bahagian depan tempat di mana kebiasaan jemaah-jemaah yang duduk di hotel area Mahbasjin akan menaiki bas untuk pulang alik daripada hotel ke masjid. Nah, tempat dia. Ini bahagian depan hotel. Kawasan untuk menaiki bas. Jadi Hotel Burhan Al-Huda belakang sana. Belakang sikit saja, insya-Allah keluar daripada hotel, terus sahaja akan jumpa tempat untuk menaiki bas yang beroperasi secara 24 jam. Jadi jom sekarang saya bawa tuan-tuan semua untuk masuk. Kita lihat, kita pusing-pusing di bahagian lobi hotel dan juga di bilik, insya-Allah. Ini di bahagian depan hotel ada kedai-kedai runcit, kedai makan. Okey, baik. Jadi tadi saya ada di depan sana tu. Jadi ini adalah kawasan di sekitar depan Hotel Burhan Al-Huda. Okey. Ada kedai makan di sebelah depan dan juga di sebelah kanan. Tepi ni ada kedai makan. Jadi mudahlah untuk jemaah-jemaah yang duduk di area Mahbasjin ni untuk dapatkan makanan, insya-Allah. Okey, jadi sekarang jom kita masuk ke bahagian lobi hotel. Okay, saya tunjuk kepada jemaah semua, kepada viewer-viewer macam mana dia punya lobi hotel. Ini lobi hotel dia. InsyaAllah luas hotelnya. Lobinya luas. Okey, ni ada satu lift bahagian servis. Okey, ni ada 4 lift dan di belakang sana ada tandas. Okey. Jadi sekarang jom saya tunjukkan. Okey, satu bilik kepada jemaah, iaitu bilik berempat. Okey, macam mana keadaan bilik di hotel Burhan Al-Huda, insya-Allah. Okey, jadi kita akan tunjuk. Okey, kita akan tunjukkan satu bilik. Saya akan tunjukkan satu bilik kepada jemaah. Baik, 409. Dulu baru trouble, langkah kita penuh yakin, impung raja di nyata, layani terus ke destinasi.